Bila kita dengar perkataan leukemia, ramai terus fikir ia hanya satu penyakit. Sebenarnya tidak. Leukemia ada beberapa jenis. Salah satunya ialah acute myeloid leukemia atau AML. AML lebih kerap berlaku dalam kalangan orang dewasa atau lanjut umur dan ia bukan disebabkan oleh jangkitan atau faktor genetik semata-mata, walaupun pendedahan kepada rawatan kemoterapi sebelum ini boleh meningkatkan risiko. AML berlaku apabila sel darah putih yang masih muda di dalam sumsum tulang gagal matang. Sel-sel ini membiak terlalu cepat dan memenuhi sumsum tulang sehingga penghasilan sel darah yang normal menjadi semakin berkurangan. Akibatnya, seseorang mungkin berasa cepat penat, mudah mendapat jangkitan atau mudah mengalami pendarahan. Tetapi simptom-simptom ini juga boleh berlaku dalam banyak keadaan lain. Sebab itu, ujian darah sahaja belum cukup untuk membuat diagnosis. Kadang-kadang pemeriksaan sumsum tulang dan ujian genetik juga diperlukan untuk memahami penyakit dengan lebih tepat. AML hari ini mempunyai lebih banyak pilihan rawatan berbanding dahulu dan rawatan dipilih mengikut keadaan setiap individu. Jika keputusan ujian darah anda menimbulkan persoalan, berbincanglah dengan doktor anda supaya keseluruhan keadaan dapat dinilai sebelum sebarang kesimpulan dibuat.